Sebagai salah seorang Proton yang talent, saya sendiri melihat bagaimana anak muda diberikan peluang dan keyakinan untuk memberi idea terhadap projek ini. Dengan bantuan daripada jurutera berpengalaman di Proton, Proton berada di landasan yang betul dalam industri automotif Malaysia. Model kali ini adalah model yang dibina sepenuh hati oleh jurutera-jurutera Proton. Saya berharap rakyat Malaysia turut berbangga dengan produk anak tempatan. Semestinya pengalaman yang saya timba sepanjang projek ini takkan dapat saya lupakan. Perasaan saya sebagai Proton yang talent, saya rasa bersyukur dan sangat bertuah sebab saya dapat peluang untuk terlibat dalam pembangunan Saga baru. Bagi saya, Saga ni bukan hanya satu model, satu ikonik dan juga satu kebangkitan Proton. Saya perlu terlibat dalam pembangunan teknologi baru dalam pembangunan Saga. Jadi sepanjang ni saya dapat belajar teknologi baru, pengetahuan baru dan juga membuatkan saya lagi matang. Apa yang saya nak beritahu kepada rakyat Malaysia adalah saya sangat bangga terlibat dalam projek ni. Bagi saya, setiap Proton model ni ada usaha anak-anak muda dan juga anak-anak tempatan . So, ini juga membuktikan bahawa anak-anak tempatan juga dapat menghasilkan kualiti kenderaan yang standing dengan jenama antarabangsa. So, I am proud to say that we are the first Malaysian to conduct and also pass this AEB Motorcyclist Test ketika ujian rasmi penilaian ASEAN NCAP, dan kami juga berjaya mendapatkan rating sebanyak 4 bintang daripada ASEAN NCAP. Ia adalah bukti komitmen kami terhadap keselamatan dan juga inovasi dan meletakkan Malaysia mampu untuk menetapkan satu standard keselamatan dalam industri automotif Malaysia. Cabaran terbesar yang saya hadapi dalam projek Amal 01 ialah untuk memastikan segala keputusan teknikal mematuhi ciri-ciri keselamatan dan juga kualiti global. Pada rakyat Malaysia bahawa ini adalah satu penghormatan yang luar biasa kerana saya terlibat secara langsung dalam pembangunan pembuatan model nasional pertama Malaysia yang mampu berdiri setaraf dengan jenama-jenama antarabangsa yang lain. Saya involved secara directly in transmission and specifically transmission control unit. Control unit ni kalau tak ada, kita tak boleh start. So that's when I realise yang walaupun benda tu kecil, but my contribution to that work tu sangat give bigger impacts in this project. Buatan Malaysia bagi saya sekarang ni, it's not just a label but it's a statement, because kita as rakyat Malaysia pun kita boleh produce produk yang setanding global. So it's not just for local but also kita boleh sell it internationally. Saya cuma nak cakap kat rakyat Malaysia yang saya sangat berbangga dengan this opportunity sebab bukan semua orang dapat merasa momen di mana kerja mereka tu terlihat dalam kereta nasional. Saya harap rakyat Malaysia pun sama-sama berbangga dengan produk Malaysia sebab this is not just made in Malaysia but also made by Malaysians who cares. Sebahagian daripada Proton yang talent, saya berasa amat bangga dan juga teruja kerana terlibat secara langsung dalam pembangunan All New Saga ataupun Saga baru. Saga kini bukan hanya model yang biasa, tapi ianya satu simbol keyakinan dan kemampuan anak muda generasi kini untuk bersaing di peringkat global. Saya ingin memberitahu kepada rakyat Malaysia bahawa All New Saga ini bukan model yang biasa-biasa. Ramai anak muda seperti saya terlibat di belakang tabir dengan bantuan jurutera-jurutera di Proton. I'm proudly saying that this car is made by Malaysian to all Malaysian.